bagaimana Puan Nuraini membina jenama Cotton Anggun Collection ini daripada bermodalkan RM4,000 sahaja, ya, memberi 100 kain pasang, 100 kain pasang daripada KL, dan hari ini ya nanti dia akan berkongsi bagaimana jerit perih payah seorang usahawan yang bermula daripada bawah mengangkat martabat jenamanya hingga ke seluruh Malaysia. Silakan Puan Nuraini. Saya sebenarnya kerani. Okey, kerani kita tahu tak berapa gaji kan? Dalam waktu tu 2016 kot. Gaji saya lebih kurang 2,000 kan. Tapi saya ni mempunyai impian yang besar. Sebab saya ni anak orang susah, anak orang kurang berkemampuan. Pada waktu tu saya dengan adik saya lah. Kita orang bermulanya menjual kain pasang secara sambilan di rumah sahaja. So daripada rumah saya melebarkan saya punya sayap kan, pergi kaki lima kat Maybank Senawang. Siapa tahu Maybank Senawang tu? Saya duduk kat depan Maybank Senawang tu. Masa tu saya tak tahu lagi sistem online. So saya pergi FB, saya belajar macam mana buat marketing yang terbaik. So masa tu TikTok tak ada lagi, sistem TikTok tak ada lagi pada 2014. Masa tu FB, IG, dan kita guna 2 platform saja untuk kita memperkenalkan jenama kita ke seluruh Malaysia. So waktu tu kita guna ad. Walaupun saya tidak berpendidikan tinggi, tapi saya belajar untuk bidang marketing, untuk bidang perniagaan, macam mana saya nak melebarkan saya punya perniagaan. So dari situ bila kita buat ad tuan, kan, puan-puan semua, customer banyak pula membeli. 3 bulan pertama saya menjual sendiri. Apabila kita tengok kita punya perniagaan semakin berkembang, saya membuka sistem platform dropship ketika itu. Setapak saya mendaki. Saya ni orang tak pernah putus asa. 80% perniagaan kita belajar daripada pengalaman. 20% sahaja daripada kita membaca. So waktu tu saya bermulalah dengan Mara 2016. Terima kasih Mara bantu saya. Saya sewa tapak. Tapak tu kecil je tapi dia membantu saya. Sebab apa? Sebab kos untuk kita menyewa tu tak berapa tinggi lah, 400 lebih kan dibandingkan dengan premis luar yang 2,000, 3,000 waktu tu. So kat situ Mara dah bantu saya. Saya takut untuk menyewa sebenarnya tapi saya memberanikan diri. Di situlah orang kata permulaan yang Anggun Cotton Collection sehingga hari ini.